Weh, aku rasa kan awek aku tu betul-betul marah lah dekat aku. Kenapa dia nak marah kau? Aku tak tahu. Dari pagi sampai petang dia selalu tengok aku. Lepas tu dia buat muka marah. Kau pergi lah tanya dia. Mira, saya ada buat salah ke dekat awak? Oh, sekarang ni awak nak berlakon yang awak tak buat salah. Awak yang nak tinggalkan saya. Tinggalkan awak? Awak ada tulis dekat surat ni. Saya tak tulis. Saya tak ada bagi surat pun dekat awak. Kalau saya baca, mungkin otak awak akan ingat balik. Kepada Mira Sayan, saya tahu yang kita dah lama bersama. Tapi saya rasa kita patut putuskan hubungan ini. Dan saya nak awak bayar balik semua yang saya pernah belanja awak. Total dalam RM15,000. Saya doakan awak jumpa yang lebih baik lepas ni. Selamat tinggal. Oh, terima kasih. Kau ke yang tulis? Kau nak putuskan hubungan kita orang sebab kau nak dekat awek aku? Tak, aku tak suka dia. Apa? Aku memang tak suka perempuan. Kejap. Jangan-jangan